dah. Akhirnya, the spotlight. Saya ingin menjemput YB Datuk Seri Muhammad Sabu, Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan untuk mengambil pentas yang seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Dr. Zaleha, calon-calon bakal yang berhormat dan berkhidmat, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Bila saya melihat Yang Berhormat kita berucap, umur dia baru 40 tahun. Calon-calon kita pula depan ini, semua muda-muda. Kecuali Dr. Zaleha, bukan tua, senior sikit. Maka saya berkeyakinan Pakatan Harapan cerah masa depan kerana pimpinannya begitu berwibawa yang kita ketengahkan. Dan memang cara bercakapnya begitu hebat dan kita yakin beliau juga bekerja begitu hebat. Perdana Menteri sudah disebut tadi umurnya penghujung 7 siri. Saya di awal 7 siri. Kalau tuan-tuan melihat Perdana Menteri kita bekerja, saya sangat berpengalaman dengan beliau sejak daripada angkatan belia Islam. Kadang-kadang kita pelik bagaimana dia nak memenuhi satu hari 7-8 program. Bukan dekat-dekat. Daripada Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka. Masa dia Presiden Abim, dia memenuhi 7-8 program satu hari. Kita ingat bila dia jadi Perdana Menteri, dia akan kurangkan kerja-kerja itu. Tapi begitulah dia bekerja ni begitu hebat tanpa henti. Kalau dia berjalan kaki, Perdana Menteri kita, kita kena berlari anak nak kejar. Begitu laju, begitulah juga dalam kerjanya bila menjadi Perdana Menteri. Hadirin sekalian, kita alhamdulillah kita bina perpaduan antara kaum, antara agama. Saya hadirin sekalian kadang-kadang orang kata kenapa dalam amanah letak calon bukan Islam. Amanah ini parti yang berdasarkan Islam. Manusia ini dia ada jiwa dia. Islam atau bukan Islam, di dalam jiwa mereka sebenarnya ada sifat tak suka kepada keburukan, suka kepada kebaikan. Ada sifat dalam manusia tak kira agama. Dia benci kepada kezaliman, dia suka kepada keadilan. Soal dia nak menyembah Tuhan yang dia yakin, itu spiritual, cara masing-masing. Saya mengambil contoh. Bila saya pergi ke sidang antarabangsa, membincangkan hal Food and Agriculture Organization, FAO, Bangsa Bersatu, yang berpusat di Rom. Bila bercakap soal keselamatan makanan, yang begitu lantang membela kelaparan rakyat Palestin, ialah wakil gereja Vatican City. Dia bercakap dalam sidang itu,
beliau mengatakan, jangan jadikan makanan sebagai senjata perang. Makanan tak kira agama mesti sampai kepada mereka. Jangan seperti Israel buat, menjadikan makanan sebagai senjata untuk menekan orang Palestin. Siapa yang bercakap hal itu? Wakil gereja, wakil Vatican City. Sedangkan wakil-wakil negara Arab tidak bercakap begitu. Saya yang bercakap selepas itu, saya menyokong Padri tadi, wakil Vatican City yang bercakap soal hak asasi manusia, hal keadilan, hal tidak boleh menjadikan makanan untuk menekan mana-mana kaum atau mana-mana agama. Genosid juga. Sebab itulah kita lihat Donald Trump bergaduh dengan Pop ataupun pemimpin Kristen Vatican City kerana Vatican City Kristen tak boleh terima cara kezaliman yang berlaku kepada rakyat Palestin. Artinya soal justice, soal keadilan ini ada dalam jiwa semua manusia. Walaupun rakan saya tadi ahli parlimen muda, dia bukan beragama Islam, tapi hal keadilan ada dalam jiwanya. Inilah dia dipanggil soal kemanusiaan, soal human right, soal hak asasi. Begitulah juga kita lihat keadilan pada semua kaum, keadilan kepada semua kaum, agama mesti ada dalam jiwa setiap manusia. Tapi di sudut akidah, dia yakin dengan caranya untuk mendekati Tuhan, maka kita ada cara yang kita tahu itu hak. Sebab itulah dalam konsep kita panggil agama kamu, kamu, agama kami adalah kami. Lakum dinukum waliyadin. Sebab itulah kita lihat dalam menentang kezaliman. Misalnya yang membela perjuangan rakyat Palestin, sampailah dia tulis buku, dia pergi, dia bela. Siapa dia? Phan Yu Ting. Phan Yu Ting ni dia bukan beragama Islam, tapi dia membela apa bentuk kezaliman yang berlaku kepada manusia. Sebab itulah kita lihat dalam perjuangan kita ini, kita lihat walaupun Parti Amanah dia adalah dasarnya Islam, tapi dipanggil itu ialah PAS atau bukan PAS lah. Kita Parti Amanah ini adalah untuk semua. Sebab rahmatan lil alamin, kita mau menjadikan dia rahmat untuk semua. Sebab itulah kita dalam amanah kali ini ada calon Sharon Teo yang insya-Allah akan bertanding di Permas Jaya. Sebab bagi kita dari segi membuat kezaliman, penindasan, dia tak kira agama. Kalau lalai, kita akan jadi manusia yang zalim. Bila dapat kuasa, bukan untuk membela rakyat, tapi untuk memperkayakan diri sendiri. Saya nak sebut sikit hal Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini Dr. Zaliha juga ahli kabinet. Kalau kita nak buat sesuatu yang membebankan rakyat, dia takkan setuju. Saya berkali-kali, bila kita nak, waktu itu, kita nak tarik subsidi ayam dan telur. Sebab perbelanjaan subsidi ayam dan telur lebih daripada 3.8 bilion. Kita jumpa Perdana Menteri sekali dengan pegawai-pegawai. Dia kata tak boleh, nanti tarik subsidi, harga ayam naik, rakyat marah macam mana. Kami buat perundingan lagi, perunding dengan penternak, berunding dengan pemborong, berunding dengan semua pengguna. Mereka kata kalau naik kali ini, kita yakin harga makanan ayam dah mula turun sikit, harga takkan naik. Kita jumpa Perdana Menteri lagi sekali. Sampai 2-3 kali, setelah kita convince dia, pengaruhi dia, maka dia yakin, kalau ni mat, boleh. Barulah kita tarik subsidi ayam dan telur. Alhamdulillah, ayam dan telur stabil sampai hari ini. Artinya, nak melepasi hurdle
halangan ini yang boleh kita nak tarik subsidi itu dan ini semua Perdana Menteri. Kerana dia amat concern kalau berlaku kenaikan harga yang mendadak yang menyebabkan rakyat susah. Begitu juga hal padi, hal beras. Berkali-kali kita bincang dan sebagainya, maka kita lihat dalam keadaan berlaku kemarau, berlaku banjir dan sebagainya, bukan kita ditambahkan lagi subsidi dan sebagainya supaya kita dapat mengeluarkan beras walaupun jauh masih belum cukup, tapi usaha terus berterusan. Ini hadirin sekalian yang kita buat satu demi satu. Sebab itulah kita lihat untuk kebajikan rakyat ni dia menjadi tajuk utama. Dan kita tahu dengan banyaknya subsidi ini kerajaan berbelanja teruk, berbelanja besar. Tapi berbelanja besar itu untuk kepentingan rakyat. Memang dalam suasana begini kerajaan kena bertanggungjawab. Kita hadapi, misalnya baru ni saya, orang kata pergi ke luar negeri lama betul. Baru ni lama, saya seminggu di Uzbekistan. Kenapa seminggu? Mereka bayar. Karena Menteri Pertanian sana, dia hendak saya berada di sana seminggu untuk berbincang terutama hal security makanan pada masa sekarang dan akan datang. Dan mereka bayar semua perjalanan kita. Ini kenapa? Karena ramai sekarang negara-negara di dunia ini nak rapat dengan Malaysia. Terutama Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang dihormati di dunia ini. Adakah dia lengkap dalam pemerintahnya? Tidak. Tetapi kita lihat, orang nampak bahawa kita ini boleh menjadi orang tengah dalam keadaan krisis yang berada di dunia sekarang ini. Sebab itulah kita berbaik dengan semua pihak. Saya masa lawatan ke Rusia, bersama yang berhormat kita pun ikut ke Rusia itu. Bila berdepan dengan Presiden Putin dalam majlis itu, saya bercakap, mereka nak ekspor ayam Turki mereka. Ayam Turki untuk Christmas. Saya kata, ayam Turki Rusia mesti sampai ke Malaysia, berada di atas meja Christmas pada tahun lepas. Masa itu pegawai-pegawai semua kata, macam mana kita belum kena buat halal, DBS, semua berbincang supaya kita dapat pada Christmas yang lepas, ayam Turki itu sekongkong ada di atas meja. Dan halal. Sebab orang-orang Kristian sambut Christmas boleh panggil semua rakan-rakan yang lain untuk makan bersama. Bila kita usah mengambil barang mereka pula bila Perdana Menteri melawat kali ini, dia berjanji untuk meluluskan supaya memberi minyak dan gas kepada Malaysia sekurang-kurang 20 tahun yang akan datang. Ini cara kita berunding. Artinya apa yang mereka nak jual kita cuba dapatkan, dan lepas itu kita lihat kita perlu terutama sekali sekarang bila berlaku peperangan. Masalah yang besar ialah masalah minyak. Minyak ni dia bersangkut paut dengan baja. Sebab itulah hal nak dapatkan baja, kita berunding dengan Rusia, kita berunding dengan Iran, kita berunding dengan China, supaya kalau harga baja ataupun dapat baja, maka dapatlah kita kata keterjaminan pertanian itu. Inilah perkara-perkara yang kita buat supaya insya-Allah Malaysia ini kekal stabil. Yang penting, mana-mana negara saya pergi, saya lihat kemajuan yang paling penting ialah kestabilan politik dalam negara itu. Setuju? Ini yang paling penting. Macam dulu disebut tadi, tukar Perdana Menteri 4 kali dalam masa 5 tahun. Tak sempat jalan satu dasar, tukar. Tak sempat dalam satu dasar, tukar. Sebab itulah kita kalau nak tukar, biar 5 tahun. Boleh? Biar sampai pilihan raya. Jangan tukar tengah jalan. Dalam pilihan raya ni pada 11 bulan nanti, tuan-tuan boleh pilih bebas. Nak pilih Pakatan Harapan pun tak apa, nak tolak Barisan Nasional pun tak apa.
Sama ada nak menangkan Pakatan Harapan atau nak kalahkan Perikatan Nasional. Itu pilihan anda semua. Kita menang pun tak apa, mereka kalah pun tak apa. Itu pilihan rakyat. Saya yakin hadirin sekalian, perpaduan ini yang kita kena bina. Henti kalah maki antara kaum. Saya membesar sebelum 13 Mei. Cina maki Melayu, Melayu maki Cina, buat apa? Sekarang kita kena bekerja. Kenapa Cina berjaya? Mereka kerja kuat. Melayu yang berjaya, kalau dia buka ternakan, dia buka ternakan lembu, kambing, sayur, ada bakat, kerajaan akan bantu. Tapi jangan bagi bantuan, bagi grant, habis itu ladang pun tak ada, apa pun tak ada. Atas nama Bumi Putra, saya sokong Bumi Putra yang berbakat perlu dibantu. Ini asalkan Bumi Putra kita bantu, Bumi Putra kita bantu. Akhirnya duit negara habis, ekonomi tak berkembang. Sekarang ada Bumi Putra yang berbakat, keluar dari universiti, nak terlibat dalam pertanian, kita bagi awal RM30,000 grant buat kerja. Kita nampak dia berjaya. Lepas itu kita dengan bank, dengan agro bank dan sebagainya, kita terus bantu supaya dia terus berjaya. Jangan kita pergi lembu 2 ekor, bila besar dia sembelih lembu tu. Jadi kita nak ubah seperti itu. Bumi Putra yang berbakat, Bumi Putra yang ada bakat, kita akan terus membantu. Dan kaum sekarang ni pula jangan lupa, Cina kah, Melayu kah, kalau kita lalai, orang luar sedang ambil alih ekonomi kita. Bangla, Myanmar, betul ke tak? Sebab itulah anak-anak muda sekalian, kalau kita bersemangat nasionalis, semangat kebangsaan, kita mesti jaga ekonomi Malaysia, biar orang Malaysia yang menjayakannya. Kita tengok terlepas, mereka sekarang kuasai perniagaan. Tanaman sayur daripada Cameron Highland, bawa sayur itu ke Selayang, jual sayur itu di Selayang. Semua orang luar sekarang ini. Kita, ini dia Cina nak ambil alih Malaysia, ini Melayu tak guna, ini India. Kita duk lawan sama kita hal perkauman, orang lain sedang ambil alih ekonomi. Kita semangat berdegar-degar, tapi kita lihat, kita pergi ke tempat-tempat, semua gerak kerja yang di bawah ini sekarang diambil alih orang luar. Sebab anak-anak muda kita dilalaikan dengan khayalan yang lain. Work hard, bina Malaysia, semua kaum. Ini negara kita. Ini Malaysia, tanah airku. Kita jangan jadi macam negara yang kita lihat akhirnya apa berlaku di negara barat sekarang. Mereka main isu immigration dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lihat ekonomi negara mereka sedang diambil oleh orang-orang luar pendatang. Kita tak kira kaum, Cina, Melayu, India, kalau kita lalai, maka orang luar akan ambil alih ekonomi. Kita hanya bergaduh di sudut politik, siapa yang lebih berhak. Sedangkan hak-hak kita diambil oleh orang lain. Inilah pesanan saya pada anak-anak muda, bakal wakil rakyat semua ni, muda-muda ni. Sebab pastikan rakyat kita bekerja miliki seperti kita lihat kejayaan-kejayaan negara seperti China, Jepun, Taiwan dan sebagainya. Karena mereka, anak bangsa mereka bekerja untuk menjayakan ekonomi negara mereka dan kedudukan negara mereka. Tanpa panjang lagi, saya harap kita semua keluarlah akan datang mengundi. Semua kita tahu Johor, Johor, undi, Johor, undi, Johor, undi, Johor, Johor, undi, Johor, undi, Johor, undi. Terima kasih.